Saya Yaakob bin Awang Ahmad selaku pengarah urusan Kedah Agro Cash Crop. Sekarang kita berada di Bukit Tangga. Keseluruhan kawasan ini adalah seluas 811 ekar, di mana 200 ekar kita telah mula tanam dengan nanas variety Morris. Jadi kita mula masuk di sini ialah pada awal bulan 3 lah. Awal bulan 3 kita mula, dan kita mula menanam pada 22 hari bulan 3 baru ni lah. Dan sekarang kita telah tanam sebanyak 220,000 suluh sini lah. 220,000 telah kita tanam. Untuk tanaman betik kita akan mula awal bulan April ni, bulan 4. Kerja-kerja tanah lah akan bermula, dan kita jangka dalam bulan 6 insya-Allah kita dapat mula tanam betik seluas 500 ekar lagi. Walaupun kita akan tanam betik seluas 500 ekar, tapi projek ni sebenarnya projek integrasi. Maknanya kita akan tanam betik, selepas 2 tahun kita tanam betik, kita akan masuk pisang 500 ekar lagi, dan serentak dengan betik itu juga kita akan tanam limau, tanaman limau. Maknanya dalam satu kawasan itu ada 3 jenis tanaman. Laka Temin, losan yang ditanam di sana ialah seluas, termasuk yang management agent yang kita buat yang sebelahan tu, semuanya 116 ekar. Sekarang ni peringkat pengambilan penuaian, dan kita telah tuai sebanyak 30,000 biji. Pasaran macam mana je? Pasaran kita sekarang ni ada pasaran secara pukal lah, makna secara borong lah. Makna dia ada orang yang pasaran tak jadi masalah lah. Kita tiap-tiap hari ada orang mai ambil dalam 10,000 biji lah sehari. Okay, selain daripada itu, perancangan masa depan? Perancangan masa depan kita akan tanam nanas lagi di Bukit Tiang Layar lah, seluas 200 ekar. InsyaAllah tanah dah Bukit Tiang Layar Jitra seluas 200 ekar lagi. Dan kita juga mungkin dapat tanah di Sik, iaitu di Ternah Sik seluas 300 ekar. Ini juga akan kita usahakan dengan tanaman secara integrasi lah. Kemungkinan kita akan tanam kelapa mawar dan juga nangka, kita intercrop dengan nanas. Apa yang kita buat di Bukit Tangga ini adalah sebagai ladang nukleus. Makna dia apabila ladang ni berjaya, maknanya kita akan melatih serentak dengan projek ni. Kita akan melatih peladang-peladang lah, dan kita akan belilah pengeluaran yang diusahakan oleh peladang-peladang lah. Itu yang hasrat kita sebenarnya. Kita ni sebagai mencetuskan idea, dan juga di samping itu kita akan wujudkan pemasaran ni. Mana kita akan adakan pemasaran secara kontrak farming dengan peladang-peladang kecil. Kerana kita ada satu pusat latihan, pusat usahawan di atas di bukit sana yang boleh kita latih. Setiap satu pusingan tu mungkin dalam 100 ke 200 orang, dan mereka akan dilatih mengenai cara-cara menanam yang betul lah, menanam betik. Kerana yang paling penting bagi kita ialah kualiti buah. Kalau hanya buah-buah yang berkualiti saja yang boleh kita ekspor, itu yang kita akan tekankan lah. Bagi Kedah Agro Cash Crop ni, kita lebih memberi tumpuan kepada tanaman-tanaman jangka pendek lah. Seperti saya sebut tadi, nanas, betik, pisang. Kerana ini kalau diuruskan dengan betul dapat memberi pendapatan yang agak lumayan kepada peladang-peladang. Masalah yang dihadapi oleh peladang-peladang ialah pemasaran. Sebab itu Kedah Agro kita akan memberi tumpuan pada aspek pemasaran ni lah. Dan saya berharaplah peladang-peladang mengambil kesempatan dengan ada peruntukan daripada kerajaan dan juga agensi-agensi seperti Bank Pertanian dan sebagainya lah. Kerana Kedah Agro kita tidak menyediakan sumber kewangan. Kita hanya menyediakan peluang-peluang untuk kursus dan juga untuk mengatasi masalah pemasaran yang akan dihadapi oleh